Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, teacher. Okey, sihat? Sihat. Hari ni teacher ada satu teka-teki. Dengar ya. Dia ada sepasang. Satu, dua. Manusia pakai dia. Apa agaknya? Slipper. Slipper. Baju. Luar. Keluar. Kasut. Ya, bagus tak kata tak kira. Badan. Okey. Kasut. Tak kira nampak dah. Ya, ini teacher ada sepasang kasut. Ni belah kanan, ni belah kiri. Apa guna kasut? Untuk pakai untuk lindung kaki kita. Okey, cerita pasal kasut. Siapa pandai nak eja kasut? Akhir dulu. Ya. Apa nak kena eja mula-mula? Apa nak kena ni? Huruf apa? K dengan A. K dengan A bunyi apa? K. Lepas tu sut. Apa sutnya? S T. Macam mana ni S T? K S T. Salah. Apa agaknya? U. Tengah-tengah dia U. Ada U. K dengan SU bunyi su. Tapi kita nak eja sut. T akhirnya. Jangan sikit T. Saya ingat betulkan balik. Okay, ikut teacher. K-A K S-U-T sut. Ada orang nak eja S-U-T su. Boleh? K dengan su. Tak boleh. S-U-T sut. Betul je semula sama-sama. K-A je bunyi apa? K. Kalau S-U-T sut. Okay. Gabungkan jadi kasut. Tengok kasut teacher ni. Ni kasut nak pergi jalan-jalan ke? Nak pergi mana ni? Sukan. Sukan dekat rumah ke? Dekat kedai ke? Padang. Pernah bersukan? Okay. Kalau nak pakai kasut ni kena pandai. Kena pandai. Apa teacher buat ni? Buka tali, pasang tali dia. Siapa tahu kat sini? Siapa nak cuba? Akhir dulu. Jadikan macam ni. Contohnya. Kat sini, kat teacher. Macam mana? Pandai ke? Okay, cuba duduk dalam kumpulan tengok. Buat bulatan. Macam mana boleh jadi macam ni? Boleh buat? Kita tengok betul. Dia boleh bincang-bincang. Boleh cuba-cuba. Mana nak masuknya? Nisha boleh buat sama? Tunjukkan. Mara kena kuat Nisha. Kata kat kawan, kat mana nak masukkan? Puteri. Daya. Cuba situ Nisha kata kat situ. Lagi? Bagus. Sama dah. Kita cara ajar ikat ni. Ni ikat ribbon. Macam ni. Bagus, pandai kau. Kalau seorang buat boleh? Tak boleh, kita mesti tanya kawan-kawan kan? Hari ni teacher nak ajar cara berkumpulan. Belajar macam mana bekerja
sama. Boleh? Boleh. Mari kita ke sana. Buat bulatan. Besar sikit, besar sikit. Okey. Cik letak ni. Kat. Sebut. Kat. Kat kataan dia. Tutup dulu. Ni. Kita ajar dulu sama-sama. L-E. L-E. Bunyinya. Dia tak tahu. Tolong ni Diana. Le. Kuat sikit. Le. Belakang dia. G-I. G. Bagus. Kat sini tengah-tengah. Sengit. L-O. Ikut. Eja dulu. Lo. Bagus. R-I. Kalau cepat-cepat. R-I ni. Bunyinya. Ri. Ya. Bunyinya. Bu. S-S ha. Ikut lagi. Banyak ni. B-I. Laju-laju sikit. Ya. Satu je ni. Oh, bagus. Diana ni dah bagus. Okey. Ya. Kan macam cerita tu. Kita tengok kat TV tu kan. R dengan A bunyinya. Kita eja bunyi saja. J-I. G. Cara ada dua je huruf kan? Satu, dua. Ni semua orang dah tahu dah ni. Nanti ada tiga ni. L-U-R. L-U-L-U-R. Betul ke? Tak. Selalu kamu eja. L-U-L-U-R. Bunyi apa kan? Maksudnya L-U-R. Lur. Ikut. Okey? Buat sikit lagi. Tu Nisha dia kata. Okey, seterusnya. Puteri pula. Kuat sikit, kuat. Lak. Tu Diana. Dia dah cuba kuat sikit. Bunyi dia saja. Nisha. Lak. Apa lak kat dunia ni? Kita makan tu. Sesa hujungnya. Sayur salah. Lagi lak sesa. Laksa. Sedap kan? Okay, terusnya. Sekejap. L-E-M. Ikut dulu. Apa katnya bunyi? L-E-M? Lem. Ada orang baca dengan cepat. L-E-M. Lem. Ada orang L-E-L-M. Betul? Tak. Okey. Siapa selalu macam tu? Okey. Puteri. Betul ke? Situ. Yakin? Yakin? Yaman. Pandai dah. Banyak dah kita belajar ni. Nisha pula. Cik dengar ni. Teater. Dia kata kan? Boleh kata teater? Tak boleh. Kalau nampak tiga ni, mesti kena kawankan tiga-tiga ni. T-A-K. Tak. Lagi? Okey. Mula-mula. Baca nyanyi. Lepas tu, boleh baca nyanyi. Ambil. Boleh baca bincang dengan kawan. Tak tahu, tanya kawan. Ya? Baca.
kawan baca. Putri boleh tanya Diana. Tukar kad. Baca ni. Salah. K-I-N-K. Boleh? Boleh. Ni senang ni. Cik kasih yang agak susah sikit. Boleh? Letak sini. Elak tengok. Duduk tu. Ni senang nak baca. Ada warna merah dengan Hijau. hijau. Tutup dulu warna hijau ni. K-A. K bunyinya? K je. K-A. Car. Ni. Akil lah. Tak, betul. Betul. T-A-K. Tak. Habiskan semua ni. Kanak. Ejakan. K-A-K-A-K-A. Kanak. Boleh. Dah pandai eja, kita bunyikan aje lah. Apa tu? Ma dengan? Ya ke? Akil lah, boleh cuba ejakan betul tak? Ma dengan lam. Ma dengan lam. Jadi apa gabungkan ni? Malam. Sudah. Terbalik pula. Sini pula lah. Akil lah. Bunyinya? Sabun. Cuba kalau belakang dengan ni. Boleh ke? Bunyi hijau aja. Diana, bunyi hijau aja. Bun. Bunyi merah aja. Sa. Gabungkan Akil. Saya. Saya. Salahkan Diana. Apa Diana? Ajar dia. Cuba tengok. Sabun. Putri bacakan. Bila sikit, buat sikit. Cuba Akil. Banyak dekat ni. 2. Nanti kita baca. Cuba baca. K-A-K. K-A-K-K. Ya, betul. K-I-K. Tiutu. Ya, betul Diana. Dia tahu teacher silap. K-I-K. Tiuketuk. Apa tu? Ketuk. Baca sambung. Bagus. Kita dah banyak baca ni. Saya letak sini. Boleh baca dalam kumpulan. Okey. Boleh ambil.
okey? Okey, tak tahu, tak tanya orang pun. Okey, boleh tentu. Ha. Boleh? Akil tanya tu Nisha. Baca Akil, Nisha dah ajar. Bagus. Ha. Nisha pula, cuba Nisha tanya kawan-kawan. Kat sini. Bagus tadi dah. Tadi Nisha ada cikgu pula. Tadi Diana kan? Ha. Siapa dapat angkat tangan dulu. Oh, pandai dia cikgu. Kau tahu tu, tanya dulu. Bagus. Pula. Orang lain pula. Ha. Sini. Macam tu. Okay, suruh dia. Cuba dia. Pandai Nisha cikgu. Nah, semua Nisha ada cikgu lah hari ni. Semua. Sekejap, kita ada kerja ya. Habis dah baca? Kita pergi dekat aktiviti seterusnya. Tadi dah baca kan? Nak tulis lah. Macam ada ni. Okey. Contohnya. Macam mana ya? Bit ni. Nak eja apa ya? Akil nak suruh teacher eja apa? Akil dulu. Yang kita belajar tadi tu sabun. Sabun. Cuma ada sabun ni. B-U-M. Betul tak teacher buat? Betul. Baiklah. Nanti kamu boleh buat macam tu. Boleh? Okey. Ni padam dia. Padam. Okey, dia nak ambil satu. Nisha. Belakang ada pen dia. Ada pen? Sabarlah. Buka pen dia masing-masing. Ada pen? Ada dua tu. Okey. Teacher nak terangkan dulu lah nak buat macam mana. Okey. Eja. Pokok. Pokok. Tak sila tengok. Sama tak dengan kawan? Nanti dulu ada orang tak siap lagi. Tak boleh. Tengok betul. Cuba tengok. Sama tak dengan kawan? Dah.
campur. Tak boleh tahu. Tengok ni. P. Kalau tulis P mesti kat bawah. O. K betul lah. Itu yang besar sangat. Boleh lah ni. Kalau mula-mula tulis baru besar ya. Tengah-tengah kecil. Ni. K ni K besar ni. Tengah-tengah kena buat K. Macam mana dia nak K kecil? Boleh kan kat sini nak tengok? Pendek sikit kaki dia tu. Padamlah. Padam. Ni panjang sikit tiang dia tu. Ni K besar tu. Macam dia nak buat ni. Padam. Nak dua pula ni. Padam. Ini boleh tengok sama-sama. Okay, ready? Ko dengan lam. Ya, kolam. Boleh tulis. Sini dia nak. Boleh bincang dengan kawan. Nanti orang lain boleh semakkan. Boleh cek tengok kawan punya. Sampai salah ada. Dah siap? Dah. Okey, dah raih dah. Letak sini nak tengok. Okey, bagus. Baca Akil. Padam, seterusnya pula. Susah sikit lah. Aduh, apa ni kat teacher ni? Sakit perut. Dua. Atas sa dengan kick. Lepas tu per dengan rut.
Boleh? Oh, pandai kamu ni. Kenapa padam-padam? Salah tadi. Teruskan akhirnya. Okey, bagus. Baca Akil. Okey, Nisha baca Nisha. Ayah je. Sakit perut. Puteri, apa dia putih hujung ni? Perut. Padam. Seterusnya. Buat ayat dah. Tadi teacher tunjuk apa mula-mula? Kan kasut tadi kan? Buat ayat kasut lah. Ini kasut saya. Okey, mula. Ayat tu huruf besar mula-mula teacher ajar. Okey ya, teacher tengok aja. Boleh bincang dengan kawan-kawan. Salah lagi bukan sakut. Kasut. Ini sakut. Ini tu baca. Ini tu tak ni baca ni. Lekat. Okey, tulis sikit. Tulis sikit. Boleh? Bagus. Tak apalah. Eja betul dah. Mari kita tengok Diana. Ini betul. Ka dengan sud pun betul. Cuba cek yang punya betul. Yang betul boleh raih. Tengok Diana. Betul. Sa, S-A-Y-A ya. Betul. Tapi kalau dia S tu besar sangat, bulatkan dia. Jadi cikgu, bulatkan yang salah. Ini semua huruf kecil ni. Sepatutnya S. S-A, Y-A ya. Bagus ada titik. Siapa S besar ni bulatkan. Salah tu dia. Cek dia dah. Cekkan kawan. Kata kat dia. Ni salah. Bulatkan. Ni salah. Bulat macam ni. Oh, saya ni salah ni. Patutnya huruf S kecil. Di mana salah tu? Boleh? Pandai dah. Rasanya cukup untuk hari ni ya. Boleh? Okey. Boleh duduk tempat masing balik. Bersih. Kemaskan. Nak habis kelas dah ni. Pulangkan kat teacher. Letak kat belakang pen dia tu. Okey. Tadi dah? Okey. Besok kita sambung lagi ya.